Guys, kalau korang dah jaga money management dan disiplin, soalan dia, cukup ke untuk jadi profitable walaupun tanpa edge dalam strategi? Jawapan jujur, tak cukup. Dengar sini, money management dan disiplin memang penting. Itu adalah seat belt dalam trading. Dia akan selamatkan kau daripada aksiden besar. Tetapi seat belt semata-mata tak boleh buat kereta kau laju. Kalau kau tak ada edge, masuk je, tidak ada kelebihan dalam market. Kau sebenarnya cuma sedang survive, bukannya win. Contoh mudah, kalau entry kau random tapi risk kau kecil dan kau disiplin, kau masih boleh menang kadang-kadang. Tapi dalam jangka masa panjang, market bukan lawan emosi kau. Market lawan statistik kau. Dan kalau statistik kau tidak ada kelebihan, lama-lama cost spread, losing streak dan noise market akan makan akaun kau. So, apa maksud dia yang sebenar, guys? Disiplin dan money management adalah defense, manakala edge adalah attack. Dan kedua-dua kena ada. Kalau kau hanya ada defense, kau tak kalah cepat, tapi kau tetap tak ke depan. Kesimpulan dia simple je, guys. Trading bukan sekadar jaga duit, tapi juga tahu kenapa kau patut menang. Kalau tak ada edge lagi, fokus dulu untuk bina sistem, baru gabung dengan disiplin.